Hai semua, pernah tak rasa pening kepala bila tengok simbol-simbol pelik dalam subjek elektrokimia? Hari ni, jom kita bongkar rahsia di sebalik notasi sel dan juga cara paling mudah nak kira voltan dia. Dah sedia? Jom kita mulakan. Kalau anda pernah rasa macam ni, percayalah, anda tak keseorangan. Tapi, jangan risau langsung sebab lepas ni saya janji anda bukan je akan faham tapi anda akan boleh tulis notasi sel ni dengan yakin dan laju. Jom kita tengok macam mana. Okey, jom kita mula dari asas dia dulu. Anggap je notasi sel ni macam satu bahasa rahsia dalam kimia. Dan macam mana-mana bahasa pun, ada beberapa peraturan mudah yang kita kena tahu dulu. Nah, inilah rahsia paling besar dia. Serius. Lupakan dulu semua benda yang nampak rumit tu dan fokus pada 3 huruf ni je. ABC. Senang kan? A untuk anode, B untuk bridge atau jambatan garam dan C untuk cathode. Inilah peta asas kita untuk semua notasi sel yang kita akan bina lepas ni. Jadi, kenapa kita perlukan benda ni? Okey, bayangkan ia macam kod ringkas. Daripada kita penat-penat nak lukis gambar bika, wire, elektrod, kan leceh tu. Notasi sel ni bagi kita cara untuk tunjukkan semua tu dalam satu baris ayat je. Kemas, padat dan senang faham. Okey, jom kita masuk ke contoh pertama. Ini yang paling biasa kita akan jumpa. Sel yang guna 2 elektrod logam pepejal. Kalau anda boleh faham yang ni, yang lain akan jadi kacang je nanti. Okey, jom kita bina notasi ni sama-sama, satu persatu. Mula-mula, langkah pertama, kita kena kenal pasti mana satu anode. Peraturannya super senang, tengok je nilai E0 dia. Yang mana lagi negatif, itulah anode. Sentiasa. Kenapa? Sebab yang lebih negatif ni ialah yang paling tak sabar nak lepaskan elektron. Jadi untuk contoh ni, magnesium menang. Dia jadi anode. Okey, langkah 2, kita tulis bahagian anode dulu. Mulakan dengan pepejal Mg, lepas tu letak satu garisan tegak ni, yang maksudnya sempadan fasa, dan diikuti dengan ion dia. Siap bahagian A. Seterusnya, langkah 3, kita letak jambatan. 2 garisan tegak ni, ini memang sentiasa untuk jambatan garam. Bahagian B pun siap. Akhir sekali, langkah 4, kita tulis bahagian katod. Mula dengan ion stannum, satu lagi garisan sempadan dan tutup dengan pepejal stannum. Kan? Nampak tak? Susulan dia sebiji macam ABC yang kita cakap tadi. Okey, sekarang, jom kita tengok kes yang lagi best. Tadi tu kes biasa kan? Tapi, macam mana pula kalau salah satu bahan tindak balas kita tu bukannya logam pepejal? Cuba bayangkan sekejap. Kita ada gas macam gas klorin dengan satu larutan ion manganan. Macam mana kita nak sambungkan wire kat situ? Takkan nak klip wire pada gas atau celup dalam larutan macam tu je? Memang tak boleh kan? Jadi, apa kita nak buat? Untuk selesaikan masalah ni, kita perlukan satu hero yang lengai. Dan hero kita ialah platinum. Apa yang best pasal platinum ni? Dia ni istimewa sebab dia boleh alirkan elektron dengan baik. Tapi pada masa yang sama, dia takkan kacau tindak balas tu. Dia macam sediakan satu pentas pepejal je untuk elektron tu bergerak. Jadi, cara tulis notasi dia ada sikit lain. Untuk anode, kita mula dengan pentas kita, platinum. Lepas tu letak garisan dan barulah kita senaraikan semua bahan tindak balas kita. Lepas letak jambatan garam, kita tulis pula spesies mangan dan kita tutup cerita dengan pentas di sebelah katod pula, iaitu platinum. Ada satu peraturan penting kat sini yang kena ingat. Platinum ni, dia sentiasa duduk kat hujung sekali, paling luar. Mantap, kita dah power tulis notasi. Sekarang, jom kita ke bahagian kedua yang sama penting. Macam mana nak kira berapa banyak voltan yang sel tu boleh hasilkan? Dan percayalah, ini satu-satunya formula yang anda kena hafal. Serius. Untuk cari voltan sel, kita cuma ambil E0 cathode, iaitu yang nilainya lebih positif, dan tolak dengan E0 anode, yang nilainya lebih negatif. Ingat je ni, cathode tolak anode. Yang besar tolak yang kecil. Itu je. Jom kita cuba terus dengan contoh pertama, sel nikel dan plumbum. Okey, kita ada 2 nilai. Nikel, negatif 0.25 volt dan plumbum, negatif 0.13 volt. Ingat tak peraturan kita tadi? Cari yang lebih negatif untuk jadi anode. Jadi, antara 2 ni, mana satu? Mestilah negatif 0.25 kan? Jadi, nikel ialah anode kita. Dan plumbum secara automatik jadi cathode.
Sekarang, bahagian paling senang. Kita cuma masukkan je nombor-nombor ni dalam formula kita tadi. So, dia akan jadi E0 katot iaitu negatif 0.13 tolak E0 anod iaitu negatif 0.25. Hati-hati sikit kat sini ya. Tolak jumpa negatif, nanti jadi tambah. Dan jawapannya ialah positif 0.12 volt. Senang je kan? Nampak tak? Kunci dia sebenarnya cuma satu je. Pastikan dari awal lagi kita kenal pasti anod dan katot dengan betul. Kalau itu betul, yang lain semua akan jadi betul. Okey, kita buat satu lagi contoh biar betul-betul lekat dalam kepala. Kali ni situasinya lagi mencabar sikit. Kedua-dua nilai E0 adalah positif. Adakah peraturan kita tadi dah tak boleh pakai? Jawapannya tidak sama sekali. Peraturannya masih sama. Katot sentiasa yang lebih positif. Jadi antara 0.80 dengan 0.77 mana lagi besar? Mestilah 0.80 kan? Jadi argentum jadi katot dan ferrum secara automatik jadi anod. Dan sekali lagi, kita masukkan dalam formula yang sama. Katot tolak anod. Jadi, positif 0.80 tolak positif 0.77. Dan kita dapat jawapan positif sifar perpuluhan sifar 3 volt. Walaupun nampak macam sikit je kan nilai dia. Tapi, selagi dia positif, maksudnya sel ni masih boleh berfungsi dan hasilkan elektrik. Sebab, yang paling penting bukanlah berapa besar nombor tu, tapi adanya perbezaan potensi. Hebat semua! Kita dah pun kupas semua benda penting. Jadi, sebelum kita habis, jom kita ulang kaji sekejap peraturan-peraturan emas yang kita dah belajar hari ni. Okey, anggap slide ni macam cheat sheet anda. Nombor 1, notasi sel ikut formula ABC. Anod jambatan kathod. Nombor 2, anod tu terminal negatif yang nilai E0 dia lagi negatif. Kathod pula terminal positif yang nilai E0 dia lagi positif. Nombor 3, kalau tak ada logam pepejal, ingat hero kita, platinum. Dan yang terakhir, nombor 4, formula voltan senang je. Sentiasa E0 kathod tolak E0 anod. Simpan ni baik-baik ya. Jadi sekarang, anda bukan je dah faham bahasa sel kimia, tapi anda juga dah tahu cara nak kira kuasa dia. So, soalan saya untuk anda, dengan ilmu baru ni, cuba fikir, boleh tak anda reka satu bateri yang lagi power daripada contoh yang kita bincang tadi? Fikir-fikirkanlah. Teruskan belajar dan kita jumpa lagi dalam kupasan yang akan datang.